Hah? Hai Bonnie, apa khabar? Aku nak cari Naigat ni tapi tadi ada je. Kau salah nampak kot. Itulah nampak. Oh, tapi aku nampak betul-betul je. Apa kau ni? Oh, salah nampak tu. Sini Naigat, aku colok mata kau. Alam. Ya! Aduh, sakit mata. Foxy, kau nampak? Aku nak colok mata dia. Apa lagi? Aku rasa Haish, aku rasa kau kena pergi hospital untuk mata. Kau kena guna otak. Aduh, kau percaya ni Freddy? Kenapa dia lampukan mata aku? Sebab boleh, dek. Kau biar betul. Kau ni nak kenapa? Ha? Kau buat apa? Sabar Foxy, jangan marah. Buat apa sabar? Dia dah buat aku macam tu. Woi budak, kau teka ni. Aku tak kisah itu Freddy ataupun Naigat. Asalkan dia bagi aku duit raya. Malas nak bagi. Kau diam sebelum aku tembak kau punya. Itu pistol mainan yang aku bagikan. Aku nak panggil Freddy. Mana dia Freddy? Freddy? Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam beruang. Okey, kita ada dua. Kau biar betul. Jangan sampai aku masuk kau. Kenapa? Tu Naigat. Freddy, cuba kau. Aku rasa ni Freddy. Kau biar betul. Kau lah Freddy. Dah lah. Kau nak bagi mana? Aku nak bagi tahu mak ayah aku. Ayo, Freddy dah merajuk. Habislah aku. Siapa ada jam? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 5.59. 5.59? Tengok ni aku buktikan. Ini Naigat. Naigat. Mana duit raya? Aku curi. Tapi bateri ke? Aku akan curi. Alamak. Kung. Sekarang dah pukul 6. Yeay! Dah habis ke? Wah, aku nampak macam handsome lah hari ni. Sangat-sangat handsome. Wah, diamlah biar. Aku biadab ke? Ha? Nak pergi jalan-jalan dah? Ha? Habis bateri? Sedapnya sampah ni. Lalu sedapnya. Nom. Pocik siapa? Hai budak yang lagi durjana. Sini kau. Alamak. Wah, mari kita berenang dekat kolam bola. Ya. Aduh. Mati dah ke? Hai lampu roh. Wah, aku sayang dengan wah, ini terima kasih Freddy ni. Percuma. Pistol apa ni? Tengok kat Freddy dah. Apa kau buat tu? Wah, ini apa ni? Wah, cantiknya. Berhenti. Dah bisa nyanyi. Rasakan rasa tu dah. Tadi makan aku punya mulut. Dah. Jangan menari dah. Jangan menari. Dah. Aku dah hehehe. Aduh. Biadab betul budak tu. Tit. Sini kau ni lagi. Rasakan ni. Aduh. Kau ni. Weh, kau nak tak tengok? Tengok apa? Tengok ni. Aduh. Saya teringat masa tahun ni saya jatuh pernah. Baiki Freddy, sian dia. Dia kan kawan baik aku. Bagi mata aku semula. Bagi aku cabut kepala. Aku tak tahu. Aku dah tak boleh. Aku dah tak boleh nyanyi sebab budak belakang aku tu dia cabut mulut aku. Bye-bye guys.
Tidak, girlfriend aku dah tak suka. Ting. Aku hidup kembali. I always come. Nalila. Freddy, kenapa kau termenung? Banyaknya kau. Spaghetti bawa sekabai tiap waktu gulak. Budak siapa tu? Komi ke Migi? Aduh. Aduh, sakitnya kepala aku. Aku kat mana pula ni? Nak ambil lampu ni. Tolong. Alamak, adik aku minta tolong. Jom kita tolong. Maju. Aduh, sakit kepala aku. Apa tu? Kau nampak tak tadi? Wah, terowong apa dalam ni? Buaya. You are the chosen one. Aku robot dari syurga. Aku mau membantu. Ambillah topeng ni. Sekarang Aku kena kembali ke syurga. Dia dah kembali ke syurga. Pakai dulu. Weh, ke alam mana ni? Hello perempuan yang biadab. Mari saya jelaskan. Aku tak suka alam tu. Mari sini aku sambungkan. Diam, aku terus tak faham. Cucuklah. Apa tu? Pakcik siapa tu? Main teleport pula dia. Mana dia? Sinilah. Saya ada cukuplah, sini binatang buas. Binatang buas. Perempuan biadab, baik kau buka pintu ni. Cepat, nanti aku rosak ni. Rasa ni orang. Apa ni? Nanti aku sesat. Nyam. Boleh. Makan lagi. Wah, ada portal. Masuklah. Masuk. Lah, ni dulu tempat ni. Masuk balik lah. Kembali. Masuk lagi dah. Ni kat bagaimana? Ni Minecraft. Ni Sonic. Mana pula? Ni Gummy Bear. Ni Sonic pula. Gurun. Woi, budak, apa kau buat tu? Sorry, pakcik. Boleh. Aku boleh nyanyi. Kiodamar. Innalillahi. Dalam monte. Ini baru pertama kalinya dia berenang. Monty. Uish, ada mayat wah. Sini kau budak. Aku nak kepala kau sebab aku tak ada. Sini kau. Dia orang berdua tu sangat biadab. Apa dalam ni? Apa? Nyanyilah. Aku dah tak Maaf Roxy, aku akan baik. Buat je lah. Kerana aku sayang kau. Buat. Kau tolong aku, nanti aku bagi kau duit. Kau sampai pun. Kenapa kau gelak macam tu? Sebab aku adalah Ming. Budak jangan lari. Cina teman kamu je. Ngui. Zuang. Jangan tak lari dah. Wah, lu pergi bye budak. Hai. Aku akan rosakkan lift. Lift ni rosak. Ending kedua. Sini kau budak. Tekan. Mari sini kau. Tidak.
Cantiknya patung ni, tapi mahal, buanglah. Jadi apa lagi serang? Nak makan pasta. Hah? Mana pasta aku? Sini Bagi kau, pasta aku donkey. balik. Pukul donkey gemuk. Sini kau. besok dia Aduh, ni sakitnya. rasakan ni. Rasakan ni. Push. Minta maaf. Dahlah dia budak baru. Saya dah ambil kau punya pasta lagi. Push. Hebat juga Rosia. Siapa baling tu? Saya pasti ada orang terbaling je tu. Minta maaf lah kat dia. Aduh. Aku dah tak ada kawan. Krik. Boleh tak aku jadi kawan? Aku pun termasuk handsome juga. handsome. Sabarlah, nanti kau jadi apa-apa kau ya. Aduh. Kanak-kanak, belilah ayam goreng. Murah saja. RM6 1. Kadang-kadang dah tak ada lah. Dia semua dah meninggal. Tidak ada lagi pun kau tak guna benda jual kat. Oh, maaf. Saya tersilap. Apalah aku ni? Aku ni macam apa tau? Harus bosan. Wah, handsome ni lelaki ni apa-apa. Apa tu perut tu saya? Sedap juga lagu ni. 7. Harus bosan ni tengok apa-apa. Bosan nak buang lah. Duduk sini siapa ni? Mesti Foxy. Balik lah. Aduh. Freddy nikah. Aduh, sakitnya kepala aku. Dia tu buat dulu. Rasakan tu. Sakit kepala aku. Rasakan ni. Kenapa kau tu buat aku pada aku tak salah pun? Ya, aduh. Dia tu buat. Bukan akulah. Ya. Aduh. Rasakan ni. Ya. Aduh, sakitnya. Tembak. Au. Ya. Nampak ni? Kena tolong dia ni. Apa kau buat ni? Alamak. Aduh. Ya. Nah, makanan kau, Foxy. Aduh, sakitnya. Ya. Makan. Aduh, sakitnya. Kenapa ni? Ya. Ya. Sakitnya aku. Aduh. Rasakan ni. Tumbukan bertopi-topi. Aduh. Aku nak askar tahu. Matikan dia.
Cika. Au, sakitnya. Kau ingat korang tu hebat sangat? Sini kau. Makan ni. Aduh. Ayo, betul. Apa terjadi kat kelas kamu ni? Korang bergaduh ke? Maaf cikgu. Hello, nama saya Fox. Freddy, cuba kau tengok ni apa yang kau... Aku rasa robot laba tu kot. Dia kan suka telur. Hah? Apa tu Freddy? Tengok tu. Mana mak ayahku? Korang berdua bodoh Sini kau. Alamak, kita dah kena. Aku rasa lama lagi kot. Jadinya kita tunggu. Hai, saya adik dia dan suara saya sama. Macam dia. Yelah tu. Besar, rupa dia kena. Kau tengok apa tu? Woi, kau tengok awik kau. Sudah nasib. Oh, tu dia. Freddy tu pergi. Dengar ni, Naigat dia datang hari ni. Aku dah menyampah tengok muka. Bukankah dia ambil cuti ke hari ni, Dia saja nak kacau kita. Memang tak ada akhlak. Hari kita serah. Mana dia? Biasa kacau aku. Macam mencurigakan. Woi, tak baik buat perempuan ni. Woi, kenapa ni? Keripik kentang rasa wasabi. Mesti ada lagi ni. Dah agak dah kan? Ini. Pak. Woi, kenapa? Woi. Tak guna. Kenapa kau menang, sebab boleh, dek. Tak ada. Kita main lagi sekali. Tak payah. The game. Saya cerita masa saya rosak dulu. Bisinglah kau ni, Cika. Pergi sana. Kau ni. Dah, suara tak jelas, tangan tak ada. Nak jadi apa kau ni? Saya punya tangan kena jadi toy Cika. Kau ni bising Pergilah. Oh, sini korang punya. Korang buat apa yang kau nak aku, Foxy? Tu, kau adik aku. Adik, kenapa adik kau ni? Dia tu jahat tahu. Kau kena aku tahu. Dia tu bunuh Foxy, Cika, Bonnie. Berang. Aduh, sesat lah. Apa ni? Dia hebat sangat lah. Aku nak. Kenapa Freddy tu asal tak ada kepala? Haish, bosannya jadi buruk. Bila aku nak jadi... Apa tu? Siapa tu? Spring tab ke? Oh, sini lah, masuklah. Masuklah. Spring trap. Aku buka. Spring trap. Apa tu?
Assalamualaikum manusia. Dia ni lagi. Ini kau manusia, aku nak cakap dengan... Asal suara dia lain? Berani kau cakap, Freddy? Hah? Sini kau punya. Alamak. Oh, pelangi. Kau tahu tak aku ni siapa? Masa aku manusia. Freddy, tempat kau pernah terbakar. Aduh, nasiblah tempat kita ni. Aduh, nasib. Lebih baik aku bunuh diri. Pernah tempat kita pernah terbakar. Masa tu kau rosak. Lah aku rosak. Rasakan ni spring trap. Aduh. Jauh lu. Cepat. Kau dengar? Woi. Sabar. Janganlah. Kesian dia kan perempuan saya. Apa kau kata? Dah lama aku cari kau dekat sini. Aku rasa aku nak bagi tahu kau. Sebenarnya kau ni... Aku ni bengang lah kau. Aku asyik lupa-lupa. Apa? Aku dah kata dah. Lupa-lupa. Apa nama yang kedai makan tu? FK. Kau ni lupa-lupa. Orang KFC ni. Wah, suara kita sama lah. Kita lupa je lain kan. Macam Weh kata, kau girlfriend aku girlfriend Bonnie lah. Tak kata tahu. Tak ada orang weh. Jom. Tik. Pakai topi dulu baru orang kenal. Jom kita pergi sana. Tik. Cek bilik inilah dulu. Macam tak ada benda je. Ai, cupcake siap. Siapa ni? Ada musuh. Aduh. Cika. Mondi, jom kita bantu. Aduh. Ya. Aduh. Ini kau buat tu. Mondi. Ini kau. Tak kena. Alamak, aku tak ada tangan. Rasakan ni. Ya, rasakan ni. Toy Cika. Ya, rasakan ni. Jangan harap ambil TV. Serah kepada aku, Cika. Nak ni. Rasakan ni. Ya. Kau kuat tu. Kau hebat sangat. Musuh juga. Hai. Cucuk kau. Nak cucuk aku Ya. Ya. Aduh. Ya. Aduh, patah tegang aku. Cucuk. Rasakan tu. Rasakan ni. Ya. Aduh. Ya. Ya. Aduh. Rasakan tu. Aku akan letrikkan tangan aku. Tangan kau nak berletrik. Rasakan tu. Ya. Mana Freddy? Musuh lagi tu. Apa? Freddy dah macam ni? Freddy lain. Toy Freddy. Toy Bonnie dengan puppet. Habislah kita. Yes, ada cawan. Ada baling. Ada Cika lari. Ada kawan juga. Ya. Rasakan ni. Kena.
Jangan makan ni kau. Jangan. Aku akan tolong dia. Ya. Rasa. Aduh. Ada tangan. Dia lagi. Ya. Aduh. Cocok. Ya. Ada. Sakit. Aduh. Sakit sampai jatuh. Cabut kepala kau. Tak ada siapa nak bagi dah. Dah, pergi je lah. Mampus dah. Mana aku ni? Cuma mata aku. Aku dah tak ada tangan. Cika, Roxy. Kawanku. Aku mohon. Maha baha noh mohu hoy. Siapa boleh tolong ambilkan saya punya cupcake? Nah. Terima kasih. Apa kau buat tu? Wah, kuku macam warna aku. Kawan aku dah tak ada. Pada aku lagi tu dia. Kau lagi. Tak lawan ni. Jomlah. Ingat aku takut ke? Ya. Rasakan tu. Itulah. Ya. Nak lagi? Jangan kau harus. Makan ni kau Freddy. Ni makanan kau Bonnie. Tak apa Bonnie, aku ada elektrik kat tengah aku ni. Mana aku kisah? Ya. Aduh. Ya. Aduh. Kau ajar betul kau ni. Aduh. Tak kena. Aduh. Sakit kepala aku. Jangan bagi otak aku pecah. Roxy boleh jaga. Freddy, Cika kawan aku. Kenapa dia tolong macam gini? Jom lagi. Kesian kau tak ada mata. Kau ni. Tak ada dah mulut kau. Masa tu tak ada kepala dah.
Itulah kau ajar sangat. Nah, makanan kau ni. Iya! Waking up bersama mami. Oh. Kenapa ada bunyi air? Aku bunyi kat situ, dengar kat situ. Aduh. Alamak, habis dah kena marah KFC aku ni. Alamak. Pengacut. Tak tahu lagi aku nak ikan dulu. Kau nak bawa aku kat mana? Sini lah, minum lah. Rasakan tu. Kau dah jadi belon dah sekarang. Pecahlah kepala kau. Pecah. Hai, bosannya. Apa tu? Ada orang ke? Oh, ada orang nak masuk ni. Masuklah. Freddy! Ada kau yang ni? Asal ni. Kategori. Tengok apa tu? Kenapa kau tengok aku ni? Alamak. Panjang ke lutut kau tu? Ya, dah panjang. Dah panjang lah. Okey. Freddy. Yo, Freddy. Aku ada ni. Apa? Aku tak faham. Kita sebenarnya berapi-api. Bersayi. Apa kau ni? Wawaina pizza. Pizza dah sampai ke boy? Boy, pizza dah sampai ke boy? Tepat. Makanan favourite aku dari nenek moyang aku sampai aku. Sedap. Banyaknya. Yang besar. Aku akan vacuum. Ini yang terakhir. Pengek atau kau hilang kau. Tekan. Dia hilang. Boleh pun. Habislah. Ada pengek pun. Asal tak boleh. Asal dia naik ke atas? Dia kuat rupanya. Kau kuat sangat ke? Tak kuat. Kenapa perempuan ni kuat? Mana Gregory dengan Freddy? Pergi sini lah, buka dulu. Habislah boyfriend aku dah putus sebab aku main tahi kat rumah. Hello, Freddy ke? Hello? Gregory ke apa? Woi, Freddy ke Gregory? Woi, cakaplah woi. Woi. Siapa kau ni? Jin ke apa? Woi. Habislah kau. Habislah kau. Pakai topi tu Heshin dan Caulu. Tunggu aku Kak Aram. Tunggu aku. Hai, saya adalah Hepo. Saya ada jumpa matahari. Itu dia. Dia tengah bertonggeng-tonggeng kat situ. Tengok tu dia panjang macam cicak meng. Macam cicak-cicak di dinding.